Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Risau pasal kolesterol tinggi? Selalu fikir kena makan ubat atau produk mahal je ke? Jom kita bongkar sesuatu. Sebenarnya jawapan untuk masalah kolesterol anda tu mungkin dah ada kat dapur dan ia lebih sedap dari yang anda sangka. Dalam perkongsian kali ni, kita akan lihat 3 makanan harian biasa yang ada bukti saintifik boleh tolong kawal kolesterol anda. Betul, ramai yang terperangkap dengan pemikiran yang untuk sihat mesti kena belanja lebih. Tapi hakikatnya, kuasa sebenar untuk ubah kesihatan darah kita ni selalunya datang dari makanan yang kita tak pandang sangat pun. Cuba bayangkan, kalau anda ni macam Ami, sibuk dengan kerja, tak sempat nak jaga makan sangat dan bila buat medical check-up, nombor kolesterol tu asyik buat anda risau. Nah, perkongsian ini memang khas untuk anda. Okey, sebelum kita senaraikan makanan-makanan hebat ni, kita kena faham dulu punca masalahnya. Pernah tak terfikir, kenapa kolesterol ni susah sangat nak turun? Degil betul. Ini soalan paling popular kan? Anda rasa anda dah cuba sehabis baik, dah kurangkan makan benda berminyak, dah elak fast food, tapi bila cek darah, kenapa nombor kolesterol tu macam tu juga? Apa yang tak kena sebenarnya? Jadi, ini dia jawapannya. Kita selalu salahkan lemak dan minyak. Tapi masalah sebenar diet zaman sekarang ni ialah kita sangat kurang makan serat. Bila badan tak cukup serat, kolesterol jahat yang sepatutnya dibuang keluar, akhirnya diserap semula masuk ke dalam darah. Itulah punca utama kenapa dia sangat degil. Dan di sinilah munculnya wira pertama kita. Sesuatu yang sangat mudah, murah dan sangat berkuasa. Oats. Nak tahu apa rahsia oat? Dalam oat ni ada satu benda power yang dipanggil beta-glucan. Senang cerita, bayangkan dia ni macam sponge ajaib. Bila masuk dalam usus kita, dia akan kembang dan serap semua kolesterol jahat tu. Lepas tu, bawa keluar dari badan. Simple kan? Dan ini bukan cakap kosong tau. Kajian dah buktikan kalau kita amalkan oat ni secara konsisten, kolesterol jahat atau LDL boleh turun sebanyak 5 hingga 10%. Itu jumlah yang banyak hanya dengan ubah sarapan pagi. Cara nak mulakan pun senang gila. Jadikan oats sarapan anda. Tak perlu susah-susah. Kalau anda jenis yang selalu kelam kabut pagi-pagi, buat je overnight oats malam sebelum tu. Bangun pagi, capai dan terus makan. Siap. Tapi ada satu syarat penting. Tolonglah pilih oats kosong macam rolled oats. Bukan yang 3-in-1 dalam paket yang dah siap campur gula tu. Gula tambahan tu boleh bagi kesan sebaliknya. Dia boleh naikkan sejenis lemak lain dalam darah kita yang dipanggil triglycerida. Rugi nanti. Okey, senjata pertama dah ada. Jom kita beralih kepada senjata kedua yang datangnya dari sumber protein yang sedap pula, ikan. Ikan macam kembung, sardin atau salmon ni kaya dengan lemak sihat yang dipanggil omega 3. Jangan takut dengar perkataan lemak ni, ini lemak baik. Fungsinya bukan setakat turunkan triglycerida, tapi dia juga lawan keradangan dalam salur darah kita dan yang paling best, dia tolong naikkan kolesterol baik, HDL. Dan kesannya pada jantung sangat besar. Kajian klinikal tunjukkan orang yang makan ikan 2 ke 3 kali seminggu, risiko kena serangan jantung boleh turun sebanyak 30%. Bukan setakat isu kolesterol, ini pasal lindungi jantung kita secara terus. Jadi, macam mana nak mula? Senang sangat. Cuba dalam seminggu, ada 2 hari yang anda tukar lauk ayam goreng tu kepada ikan bakar atau ikan steam. Tak perlu salmon mahal, ikan kembung atau tenggiri pun dah cukup bagus dan mesra poket. Tapi, ingat ya, cara masak tu sangat-sangat penting. Cuba elak dari goreng ikan tu, terutamanya kalau guna minyak yang dah pakai banyak kali. Haba panas dan minyak rosak tu boleh musnahkan semua khasiat omega 3 yang berharga tu. Sayang kan? Baiklah, sekarang untuk senjata kita yang ketiga dan terakhir, kali ni sesuatu yang manis, segar dan semula jadi. Buah-buahan. Buah-buahan macam apple, jambu batu dan oren ni ada sejenis serat larut yang dipanggil pektin. Ingat tak beta-glucan dalam oat tadi? Fungsi pektin ni lebih kurang sama. Dia pun bertindak macam sponge, serap kolesterol dan tolong buang dari badan. Dan ya, ini pun ada kajian. Bayangkan, hanya dengan makan 1 atau 2 biji apple setiap hari, peserta kajian berjaya turunkan kolesterol jahat mereka sebanyak 8% dalam masa 3 minggu je. Hebat kan?
Cara paling mudah nak amalkan ni, jadikan buah sebagai snack penyelamat anda. Bila petang-petang rasa nak mengunyah tu, daripada capai biskut atau kuih manis, ambil sebiji apple. Bukan je bagus untuk kolesterol, ia bantu kawal gula dan buat kita rasa kenyang lama sikit. Oh, dan satu lagi tip pro. Kalau boleh, makan buah tu dengan kulitnya sekali. Sebabnya, kebanyakan pektin tu ada kat kulit. Dan jauhilah jus buah dalam kotak sebab selalunya penuh dengan gula tersembunyi yang boleh rosakkan usaha anda. Okey, kita dah ada 3 senjata ampuh kita. Oat, ikan dan buah. Sekarang jom kita satukan semuanya dalam satu plan tindakan harian yang sangat simple. Nampak tak betapa mudahnya nak gabungkan semua ni? Sarapan pagi, kita ambil oat campur sikit hirisan apple. Tengah hari, makan ikan kembung bakar. Petang kalau lapar, kunyah sebiji jambu batu. Semuanya makanan biasa je kan? Sangat praktikal. Bila anda gabungkan ketiga-tiga makanan ni, kesannya jadi lagi berganda. Anda bukan saja serang kolesterol jahat dari pelbagai sudut, tapi pada masa yang sama, anda juga tolong naikkan kolesterol baik dan lindungi salur darah. Ini strategi 3 dalam 1 yang sangat berkesan. Jadi, persoalan terakhir untuk anda renungkan, mungkinkah penyelesaian kepada masalah kolesterol yang anda cari selama ni bukan dalam botol ubat yang mahal? Mungkinkah jawapannya sebenarnya dah lama ada depan mata kita, atas pinggan kita setiap hari? Fikir-fikirkanlah.